wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung kuliah kita. Paling lama kita berehat 2 bulan ke. Alhamdulillah ini ramai. Nota kita dah habis kan? Kalau ada yang nak bertanya daripada nota tu boleh tanya ya. Terus tanya tak apa. Tapi insya-Allah kita start hari ini, kita mula bacaan ya, bacaan Al-Quran. Kita semak bacaan tadi ya. Dan kita ulang kajilah apa yang kita belajar sebelum ni ya. Maksudnya sekarang ni kita lebih kepada tahsin Al-Quran. Sebelum ni kita belajar tajwid ya. Sekarang ni kita lebih fokus kepada tahsin ya. Membaiki bacaan Al-Quran. Jadi sambil-sambil kita baca nanti kita ulang-ulang lah apa kita belajar sebelum ni ya. Dan kita sama-sama baiki bacaan kita sendiri ya. Dan insya-Allah kita mula daripada surah Al-Baqarah, boleh ya. Kita mula daripada Alif Lam Mim tu, kita baca 2 muka surat ke, ikut saya baca ya. Kemudian kita masuk surah lazim dulu. Kita start daripada surah Ad-Duha tu sampai An-Nas ya. Itu kita baca apalah seorang-seorang yang surah lazim ni. Jadi insya-Allah habis surah lazim nanti kita masuk surah lain lah. Masuk surah Al-Mulk ke, surah Yasin ke, Kafi ke ya. Okay. Jadi kita sebab surah lazim ni kebiasaan kita bawa dalam solat ke. Jadi sama-sama kita betulkan bacaan insya-Allah. Jadi semua boleh buka Al-Quran. Kita mula daripada surah Al-Baqarah ya. Sama-sama ikut saya baca. Sambil-sambil tu kita tengok hukum tajwid dia nanti insya-Allah. Kita start daripada Alif Lam Mim. Boleh ya. Okey, sama-sama ikut saya baca dengan jelas ya. Okey, baca dengan terang. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
alif lam mim. Mad lazim harfi, yang ni musaqqal, ya. Sebab lam masuk dalam mim tu kena dengung sikit. Lam, ejaan dia lam alif mim. Ejaan mim pun mim ya mim. Mim bertemu dengan mim tu, dia hukum dekat situ idgham, ya. Kena dengung. Jadi bila dimasukkan dan dengung tu, dia jadi musaqqal, berat, ya. Kalau dia kena jelas, ayat tu jadi muhaffaf dia, maksud jelas, ya. Ni sebab lam masuk dalam mim kena dengung sikit, ya. Lam mim, ya. Jadi dia jadi mad lazim harfi dalam bentuk huruf. Musaqqal ni sebab dia ada dengung dia tu, ya. Okey. Seterusnya, zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kat sini ada 2 titik 3 tu, ya. Boleh pilih salah satu untuk berhenti, tapi tak boleh berhenti dua-dua, salah satu pilih, ya. Kalau berhenti kat la raib pun boleh, nak berhenti fi pun boleh, ya. Okey. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma mimma, mim tu ada tanda sabtu, ya. Okey, situ dengung 2 harakat. Mad apa nama dia? Wajibul gunnah, ya. Mim dan nun bertanda sabdu. Ingat balik, wajib dengung, ya. 2 harakat, panjang sikit dengung dia. Termasuk juga yufiqun, nun bertemu dengan fa, ikhfa hakiki. Dengung juga kat situ 2 harakat, panjang sikit, ya, dengung. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima kalau tak cepat nafas beritahu, saya baca pendek-pendek, ya. Bima unzila, yang tu alif bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Bima tu kalimah pertama, unzila kalimah kedua, mad jaiz munfasil. Baca 4 atau 5 harakat, ya. Paling pendek 4, ya. Wama unzila, wama pun sama. Wama kalimah pertama, unzila kalimah kedua, mad jaiz munfasil, alif bertemu dengan hamzah, ya. Yang tu pun sama 4 dan 5 harakat. Unzila, nun bertemu dengan zaid, ikhfa hakiki, ya, dengung 2 harakat. Wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Wa ma ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika mad wajib, ya.
mad wajib muttasil, ya. Alif bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Panjang dia 4, 5 dan 6, ya. Paling panjang 6 harakat, paling pendek 4, ya. Hudam mir rabbihim, hudam tu idgham ma'al gunnah, ya. Tadwin tu bertemu dengan mim, dengung 2 harakat, idgham bi gunnah atau ma'al gunnah. Mir rabbihim, nun bertemu dengan ra, idgham bila gunnah, iaitu tak dengung, masukkan tanpa dengung, ya. Mir rabbihim. Okey. Wa ulaika humul muflihun. Wa okey, kita buka satu muka surat sebelah, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzinun sabdu sama dengan mim sabdu tadi wajibul gunnah, dengung 2 harakat. Panjang dengung, ni biasa nun dengan mim sabdu ni biasa orang tak dengung kat sini. Jadi kita tekan kat sini nun dan mim ada tanda sabdu, wajib dengung 2 harakat, panjang sikit. Sawaun, yang tu waw. Apa tu, alif bertemu dengan hamzah juga, ya. Mad wajib muttasil, satu kalimah, ya. Panjang 4, 5 dan 6 harakat. Alaihim izhar halqi, ya. Tanwin bertemu dengan ain, kat situ wajib ataupun kita baca secara jelas, ya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam, mim bertemu dengan lam, mim bertemu dengan ta, yang tu izhar juga, tapi izhar syafawi, ya, baca dengan jelas. Okey, mim bertemu dengan lam, mim bertemu dengan ta, ya, izhar jelas kat situ. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa minan nasi man وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين. وما هم, mim bertemu dengan ba, yang tu ikhfa syafawi, ya. Dengung 2 harakat. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون walahum azab mim bertemu dengan ain izhar syafawi jelas okey kenapa sebut syafawi hukum mim ni syafawi ni maksudnya huruf yang keluar daripada mulut bibir syafawi dua bibir kita tu namanya syafawi. Kalau izhar halqi tu huruf yang keluar daripada kerongkong hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha tu semua keluar daripada kerongkong. Kalau mim keluarnya daripada bibir okey jadi kat situ mim mati bertemu dengan ain ni izhar jelas syafawi sebab keluar daripada bibir mim tu. Azabun alim bun tu tanwin bertemu dengan hamzah izhar halqi itu buah halqi tanwin bertemu dengan hamzah okey jelas kat situ. Walahum tadi tu pun jelas. Alimu bima yang tu iqlab tanwin tu asalnya alimun dibuang satu baris depan diganti dengan mim kecil bertemu dengan ba bunyinya iqlab dengung dua harakat. Alimu bima okey. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard wa idza qila lahum la قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا السفهاء qalu kama iaitu mad jaiz alif qalu pun sama alif bertemu dengan hamzah, kama alif bertemu dengan hamzah, sufaha alif bertemu dengan hamzah juga tapi dalam satu kalimah tu mad wajib jadi paling pendek kita ambil 4 harakat kat situ. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Kita sebut ya, Allah, jangan Allah tak nak ya, Allah tak nak dia Allah ya, ya. Tu ya go kat situ, tu ya nihim. Ulaika alladhina ishtarau dhalalata bil huda. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey, cukup dulu sampai situ ya. Minggu depan kita sambung dua muka insya-Allah. Yang ni mana kita berhenti, tolong ingatkan ya. Kadang kita tangguh tu tak teringat nanti. Jadi insya-Allah kita buka surah Ad-Duha pada ayat lazim ni belakang. Kita dah baca mana sebenarnya, sampai mana ingat? Lazim ni kita dah start kan? Dah sampai mana dah? Kita dah habis sampai 4 surah tu yang tinggal last. Okey, surah Al-Masad kita buka surah Al-Masad. Tabbat syada abi lahabin wa tab ya. Okey. Okey. Okey, kalau dah buka kita sama-sama baca dan kita tengok tajwid ni. Seorang-seorang nanti ya. Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada yada tadi kita sebut mad jaiz munfasil ya, alif bertemu dengan hamzah. Yada kalimah pertama, abi kalimah kedua ya, dua kalimah. Lahabiu itu dengung dua harakat, idgham bi gunnah atau ma'al gunnah ya.
Dua tanwin bawah bertemu dengan waw. Ya, lahabiu, dua harakat. Watab, iaitu qalqalah kubra, atau yang tiga yang kita belajar tu qalqalah akbar. Akbar ni yang paling kuat lah, ya. Kalau kita belajar dua qalqalahnya disebut qalqalah kubra, ya, kuat. Watab, bunyi kuat sikit, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, ma aghna sama mad jaiz, ya. 4 dan 5 harakat. Anhu, nun bertemu dengan ha, izhar halqi. Maluhu wa maluhu tu maksilah qasirah, pendek je, 2 harakat ya. Bertemu selain daripada hamzah, ha tu 2 harakat. Kalau bertemu dengan hamzah, kita baca 6 harakat panjang ya. Wa ma kasab, tu bersama qalqalah kubra, kuat ya. Sayasla naran zata lahab. Sama naran, dengung 2 harakat. Kat situ ikhfa hakiki. Lahab sama juga qalqalah kubra. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sama tuhu, sama tadi ya, maksilah qasirah, pendek 2 harakat ni. Hamma mim sabdu, wajibul guna, dengung 2 harakat. Hatab sama qalqalah kubra. Fi jidha hablum min masad. Hab, ada bunyi qalqalah surah kecil ya kat situ. Lum, iaitu idgham ma'al gunna, dengung 2 harakat. Sama juga mim masad, mim idgham ma'al gunnah juga, atau bi gunnah. Masad macam biasa, qalqalah kubra, kuat. Okey, ada pertanyaan tak? Mana hukum kat sini? Wat watak tu yang buat ada sabdu. Okey. Kalau watab tu, kalau kita guna 3 kaedah yang surah, kubra dengan akbar tu, akbar tu yang ketiga paling kuat ya. Kalau 3 qalqalah tu lah ya, akbar, sebab dia bertanda sabdu ya. Kalau yang bertanda mati saja, atau kita matikan huruf dia, dia jadi pertengahan dia, kubra. Itu kalau watab ni paling kuat lah kalau pakai 3 nama qalqalah tu, sebab dia bertanda sabdu. Tapi kalau kita panggil yang 2 hukum qalqalah tu ya, surah dan kubra, dia kecil dengan besar, yang tu kita panggil dia kubra lah, paling kuat ya. Watab kuat sikit ya daripada surah. Surah kecil ya, kalau surah watab sikit je bunyi dia. Kalau kubra watab kuatkan ya. Okey, tapi dia delay sikit, watab terpulang. Ada qari dia perlahankan sikit. Kalau kita biasa kita baca bunyi qalqalah tak apa, watab ya.
Ada lagi. Dia lambat sikit tu macam seolah-olah ba tu ada dua tu. Ya, bila ada sabdu, ba tu seolah-olah ada dua, ba. Ya. Kita watab lambat sikit tu dia sebab dia nak bunyikan ba yang kedua tu. Ya. Tapi tak ada masalah. Kalau kita terus bunyikan pun tak apa. Watab kalau kita tahan lambat sikit takut dia macam salah pun ada juga nanti. Macam kita tahan sikit kan. Jadi kat sini kita terus bunyi pun tak apa. Watab ya. Okey, kalau tak ada kita baca seorang-seorang silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Yang tu jangan sebut yos ya. Jangan sayos. Dia ya masuk dalam sod. Sayos. Okey. Sayasla naran zata lahab. Okey. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Okey, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna. Panjang sikit lagi. 4 ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Okey, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bunyi kuat sikit. Kasab bunyi watab ada bunyi kena buat bunyi tu ya. Kena buat bunyi tu kuat. Watab wa ma kasab ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bunyi kuat ya. Masad ya. Silakan.
Okey, baik. Okey. Silakan. Okey, baik. Okey, baik. Silakan. Hatab. Ulang bunyi wamra'atuhu hammalatal hatab. Okey. Okey, baik. Silakan. Masad. Masad tu pendek je. Hablum min masad. Okey, bunyi qalqalah tu kalau baca, kalau saya tutup mic jadi bunyi watab. Dengar kan? Kasab, lahab, hatab, ya. Masad. Bunyi de tu ya. Tab. Jangan sembunyikan bunyi tu. Kau boleh biar orang depan atau orang belakang makmum kita dengar watab wa ma kasab. Bunyikan ya.
Jangan sembunyi. Kalau yang kuat jangan sembunyikan. Kalau yang kecil tu tak apa, ya. Bunyi sikit je, hablum, hablum. Itu bunyi kecil. Tapi kalau yang kuat bunyikan. Masad, ya. Watab, wama kasab. Bunyi be tu, ya. Jangan sembunyikan perlahan, ya. Okay. Kuat, jadi kubra tu kena kuat, ya. Okey, silakan belakang. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita baca satu surah lagi boleh? Ikhlas. Boleh, ya? Sebelum kita tamatkan. Okey, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okay. Qul ni tebal qaf, ya. Qul, jangan kul, jangan sebut kul nipis, ya. Kul, katakan, maksud dia katakanlah, ya. Kalau kul kaf, makanlah, lain bunyi dia. Jadi jangan kul tersalah huruf kul, ya. Kul ya ayyuhal kafirun ke kul, katakanlah wahai kaum kafir, ya. Katakanlah kepada kaum kafir. Kalau kita sebut kul nipis je, makanlah, ya, wahai kepada kaum, dia dah lain maksud. Jadi kul tebal, ya. Ahad, itu sama qalqalah kubra. Okey. Allahu samad. Allahu samad. Ini sama, ya. Allah, ya. Jangan jangan Allah. Dia Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya qalqalah kubra, ya. Lam yalid sikit je yang qalqalah surah. Kalau ahadun, kalau nak sambung kita ambil hukum hamzah wasal tu, ya. Hidupkan nun baris bawah. Ahadunillahu samad, ya. Jangan ahadullah samad, ya. Kat situ ahadunillahu samad. Dekat tanwin bertemu dengan hamzah wasal, pangkal kataan Allah tu, dia tak boleh masuk terus. Kena hidupkan nun baris bawah, ya. Okey. Iltiqa sakinain. Hukum iltiqa sakinain. Okey, tapi dia masuk dalam hukum hamzah wasal lah tu, ya. Okey. Okey, kita boleh baca mula. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
ولم يكن له كفوا أحد. Okey. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ahad. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Dia sama bunyi tu kan. Kuat kita baca, macam tu juga kuat bunyi qalqalah dia. Kalau kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad, sama bunyi kuat dia dengan kita baca tu ya. Okey. Sudah je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik. Sila. Lam yalid wa lam yulad. Okey, baik. Sini Mam. Silakan. Mam. Kufuwan ahad. Dia tak dengung, dia izhar kat sini. Izhar halqi. Tanwin bertemu dengan hamzah. Kufuwan ahad. Dia tak dengung ya. Okey. Tanwin bertemu dengan hamzah ya. Izhar halqi. Silakan. Dia sama ya. Allah tadi ya. Huwallah pun sama. Huwa ya. Huwallah, jangan huwallah, jangan huwa ya. Huwallah ya. Wallah. Qul huwallahu ahad ya. Jangan qul huwa. Dah huwa tu tak nak ya. Huwallah tu tak nak. Dia huwa huwallah ya. Allah ya. Ya Allah, misal katalah huwallah ya. Atau Allah, misal katalah ya. Okey. Jadi kat sini huwallah ya. Okey. Okey, baik Pak. Silakan.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Okey, baik. Sudah bang, orang tak akhir. Silakan. Okay, alhamdulillah. Dapat kita kata banyak kali. Jadi sampai sini dulu surah Ikhlas. Ada soalan. Jadi kita sambung surah Al-Falaq ke depan insya-Allah ya. Kalau tak ada perubahan waktu dan tak ada ke depan Wesak hari Isnin. Okey, Selasa boleh lagi lah. Ya, insya-Allah. Jadi teruskan kita perbaiki ya. Kita amalkan apa kita belajar. Ya, insya-Allah sama-sama kita dapat istiqamah ya, dan dapat amalkan apa kita belajar lah insya-Allah ya, dan diberi kesihatan lah kepada semua. InsyaAllah. Ni saya tengok ada bakal-bakal imam juga ni akan datang yang kita nak hantar interview nanti ya. Orang sekali kan 13. Okey. Ada bakal-bakal imam. Okey. Jadi kita tangguhkan. Ni imam ganti arwah kan? Imam Ahmad. Ada 4 orang calon kan? Ramai tu. 4 orang calon dia. Siapa lagi? Siapa lagi ada calon lain tak yang datang kelas ni? Tak ada. Memang seorang ya? Okey. Alright. Dia bondo-bondo insya-Allah. Okey, sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.